Sebab bagi aku kalau filem tu tak keluar langsung, producer terus macam lantak lah, langsung tak keluar. Dulu rugi dua rugi. Kru pun still tak dapat duit. Mana jalan tengah yang boleh kata kru boleh dapat balik duit, producer pun boleh tayang filem dia. Jalan tengah ni tak ada, tak nampak. Mungkin boleh lah. Bagi aku Fina kena berperanan lah. Fina sayang dengan filem tu. Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ini ada seorang tetamu special bersama dengan saya, iaitu dia seorang pengarah fotografi atau cinematographer kat Malaysia ni. Memang terkenal lah, seorang yang sangat vocal kalau menyentuh isu-isu dalam perfilman kat Malaysia ni. Isu-isu perfilman lah, lebih kepada pekerja lah atau kru. Dia banyaklah melontarkan kritikan-kritikan dia kalau menyentuh isu-isu penindasan ke apa ke. Dia banyaklah memperjuangkan. Bersama dengan saya hari ini adalah saudara Makno Kasim. Kawan Amran? Baik, sihat. Alhamdulillah. Okay. Lama tak jumpa kita ni. Kami dalam industri panggil dia Makno. Makno, okay. Terima kasih lah first kali aku nak ucapkan, walaupun kau tengah sibuk semua, kau tetap ada masa untuk bersama dengan aku untuk sedikit untuk membincangkan tentang isu yang terjadi baru-baru ni dalam industri filem kita, iaitu mengenai satu filem yang ditangguhkan tayangannya, diminta untuk menangguhkan tayangan kerana ada isu. Sebab isu bayar lewat, tak bayar, right? Benda ni banyak dah berlaku. Kan? Selama aku dalam industri ni pun kan, banyaklah dengar. Dan aku Alhamdulillah ada 1-2 projek je lah yang aku tempuh benda ni kan. Tapi selalunya dia berakhir dengan orang cakap apa? Dia berakhir dengan yang orang cakap yang tak best lah. Bergaduh lah, bertekak lah, memaki hamun kan. Padahal nak minta duit sendiri je kan. Cuma aku rasa apa yang tindakan Finas buat untuk projek yang kena gantung ni ataupun ditarik balik tayangannya atas desakan pembikin-pembikin yang terlibat dalam projek tu, aku rasa satu benda yang bagus lah. Positif lah. Dan aku sangat berterima kasih lah. Sebab bagi aku akhirnya kita memerlukan producer yang genuine dalam industri. Kan, kita tak nak producer yang scam, right? Kan, the problem is macam kita bayangkan dorang ni deal dengan satu projek, kita tak tahu berapa harga yang dibayar. Dan kita tak tahu working hours dia macam mana. Maybe cakap okay ini indie film, tak ada budget, whatever. Tapi bila diorang tu dah bersetuju, right, mengambil masa hampir 1 tahun untuk dibayar. Dan akhirnya bila filem tu nak tayang, still tak bayar. Right. Tapi bayangkanlah, kalau lah katakan producer ni dia ada duit juga, at least dia kan nak tayang, dia tayang. Kau rasa dia bayar harga sama ke sebab dia bagi termasuk dengan harga menunggu? Harga sama lah. Takkan nak bayar harga takkan dia nak harga menunggu kan. Jadi kru ni gaji dia dah tak besar mana. Setahun dengan yang dia kena tempuh setahun, billing apa dia kena bayar, yang sepatutnya maybe duit tu dapat nak bayar ni sebab kan tak dapat kena pinjam duit orang lain, dah berhutang, dah pergi, tak tahu kan. Orang punya lifestyle ataupun cara hidup orang macam mana kan. Yang mana menyimpan mungkin dia steady kan, yang mana orang cakap apa, kebanyakannya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dan bila dah jadi sampai je ni, producer tu tak nak pula bagi lebih untuk menunggu. Kalau dia simpan duit kat bank pun dia ada at least dia ada interest kan. Jadi kalau lah producer ni seorang producer yang orang cakap apa, ada hati perut lah. Betul kau ada masalah dari segi kewangan, why kau tak panggil berdorang ni meeting? Okay, why not amount yang korang sangkut ni kita jadikan as a share dalam filem ni, right? Bila filem ni tayang, berapa tayang, kita bayar berapa share kau kan.
Kenapa tak buat macam tu? Kenapa nak hold, orang cari, lari, kan? Tak nak bersemuka. And then bila tahu nak tayang, bolehlah jumpa. Nak pula bayar, cakap kita bayar 30% dululah apa semua. And then dia janji nak bayar 30% on that day pun dia tak bayar tak. Kau terlibat projek ni? Aku tak terlibat lah. Cuma aku ni, aku tak tahu lah. Banyak orang minta tolong aku. Kan? At least apa yang aku boleh suarakan, aku tolong suara kan. Semasa diorang minta tolong, dalam masa sama, diorang bercerita lah dengan apa yang diorang hadapi. Dalam masa sama, bila dah kecoh kat Facebook, aku pun duk baca lah daripada side producer tu. Dan aku nampak apa yang teknik budak-budak yang sangkut ni cerita betul lah. Kan? Kau tak boleh bayar, and then kau ada WhatsApp group apa, kan? Kau boleh cerita apa kat situ. Sama lah, aku rasa kebanyakan producer yang sangkut duit ni, itu masalah dia. Tak communicate, tak ada. Tak ada communication, tak ada update lah. Kan? Bukanlah, aku rasa kru ni pun bukanlah tak ada tipu langsung. Tapi kalau kau betul deal, betul kau explain apa masalah kau sekarang, kan? Yang masalah kau ni, apa solution dia? Aku rasa itu the best way, kan, untuk nak selesaikan masalah ni. Dan kalau dia buat benda tu awal, aku rasa tak lah jadi sampai tahap sekarang filem kau kena tahan, tak boleh tayang. Kau cakap kau dah burst promotion punya duit lah apa semua kan. Kan? Sekarang ni bila dah tak tayang ni pun aku nampak still ada isu lah. Macam dia nak solve problem diorang ni? Dia punya, kalau ikut yang pembacaan aku pun, alasan dia adalah kenapa dia minta untuk ditayangkan adalah sebab dengan ditayangkan filem ni dia dapat duit, dan duit daripada itu untuk dia nak bayar. Itu janji dia lah. Itu janji dia lah. Kan? Dan apa aku dengar daripada yang aku baca benda yang sama lah. Aku baca daripada apa site producer benda yang sama lah. Tapi satu ya nombor ni. Kalau kau dah berjanji orang 7-8 kali, hampir 10 kali dan kau tak tunai, adakah diorang nak percaya? Kan? Trust sudah hilang kan. Kan cuba benda tu dibuat awal-awal. Kau orang masih lagi percaya kan kau. Kan? Apabila kau janji. And then satu lagi isu, dia cakap, artis kau bayar. Aku tak salahkan artis. Kan? Memang lah, dia minta hak dia. Tapi why artis kau boleh bayar? Sebab kau rasa kau memerlukan artis tu. Sebab nak buat promotion, kau nak road tour, kau memerlukan. Sebab kau rasa kru kau tak perlu. Kan? Padahal tak payah pergi road show pun. Kan? Tak payah. The most important artis. Sebab kau rasa filem tu orang nak tengok because of cerita dan pelakonnya. Orang tak fikir pun orang belakang. Tapi tak ada orang belakang, tak ada orang depan. Kan? Bagi aku sama rata lah. Kan? At least kalau artis kau boleh bayar, kru kau kena bayar. Kenapa artis kau bayar 100%, kru kau nak bayar 30%? Isu tak bayar ni, apakah dia melibatkan keseluruhan bayaran ataupun last payment je yang tak dapat? Aku dengar katanya diorang dapat 30% lah, hampir 70% yang sangkut. So maknanya waktu shoot tu kan kita ada yalah, yang aku dengar cerita katanya bila duit tu sangkut, dia kata yang ini yang diorang cerita kat aku lah. Yang kata apa, dia punya funder lari lah apa semua, dan dia nak meneruskan projek tu, dan dia berjanji ada funder lain nak masuk. Dan dia kena habiskan barang tu, and then bila dah siap edit dan ada funder nak masuk, and then dia nak bayar, aku rasa ada funder masuk kot, because dia boleh settlekan artis. Aku rasa ada certain fund yang masuk dekat dia. Kalau mengikut cerita daripada awal, funder dia lari, and then the new funder masuk, kan? Tapi dia boleh settle artis, dan aku rasa ada certain funding yang dah masuk untuk dia. Tidak, macam mana dia boleh bayar artis kan? Itu aku rasa pun ada fishy kat situ lah. Nah, bagi aku simple lah. Let's say lah satu funding yang masuk tu, amount dia tak cukup untuk bayar semua orang. Tapi kau harus calculate ataupun include semua orang ni, berapa kau boleh bayar dulu. Sama adil lah. Kalau kau boleh bayar kru 30%, artis pun kau kena bayar 30% lah. And then minta lah diorang tolong komitmen, artis komitmen untuk pergi road tour. Bila filem ni tayang, kau bayar balance. Benda tu boleh deal apa. Bagi aku benda tu Sebab apa tak adil lah? Kenapa tak adil macam tu dari awal? Aku tak faham. Producer kat Malaysia, bukan semua kebanyakan. Kalau big studio semua, aku tak pernah ada masalah. Independence producer ada segelintir yang macam tu. Sebab aku rasa diorang ni tak genuine untuk dalam industri lah. Diorang masuk ni bukan sebab seni tu satu, dan bukan sebab maybe terlalu memikirkan bisnes. Dia bukan sebab seni tu kan. Dan make it movie, and tayang, berapa aku boleh panggung, boleh collect panggung, aku boleh jual kat another platform dengan small budget. And aku rasa
this game sekarang ni tengah melular dekat kita punya industri lah. Kan? Macam aku cakap tadi kan, kita needs the genuine producer, itu je. Kan? Untuk industri ni nak pergi jauh, aku rasa bila Finas buat tindakan macam ni, aku rasa ini adalah satu cara untuk cuci lah bagi aku. Kan? Supaya selepas ni, aku harap benda ni berterusan lah. Janganlah satu projek ni je, kau tolong satu projek ni kan. Bila ada report lain yang mengatakan projek lain pun tak dibayar, dan kita tengok producer tu datang dari mana, aku rasa kat sini titik mula dia untuk kita start dapat genuine producer. Aku rasa kita dah ada reference. Dah ada reference. Reference maknanya kalau selepas ni kalau ada production yang bermasalah macam ni, tapi Finas lepaskan, maknanya kita boleh sebab reference dah ada. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh kat sebelum ni boleh? Itu macam kes mahkamah bro. Yes, betul. Kes mahkamah kalau dah ada kes yang macam tu, yang pernah dibicarakan dia kan refer pada kes tu. Balik pada kes tu, betul. Dan aku juga terima kasih lah kat kepimpinan baru Pofima. At least nampak pergerakan tu. Aku rasa benda ni jadi aku nampak satu benda yang at least ada sinar sikit lah aku nampak kan. Baik dari Finas dan juga Pofima. Bagi aku very thankful lah kat orang bila benda ni happen kan. Ini bukan niat nak menginaya producer tu kan, macam happy tepuk tangan pada muka kau. No, kita bukan itu tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk menjadi pengajaran. Bila sesiapa yang nak masuk this industry, nak jadi producer, kau kena tahu sistem producing ni macam mana, perniagaan ni macam mana. And bukan hari ni kau labur, besok kau dapat duit. Dan bukan hari ni bukan kau labur 1 juta, kau boleh dapat 10 juta. Aku rasa at least kena perlu ada producer yang kita kena ada producer yang understand the business dan understand the content lah bagi aku. Bukan tokai ayam, tokai ikan lagi. Bukan tokai biskut datang jadi producer sebab nak jadi producer, nak glamour, nak spotlight kan. Aku rasa zaman tu dah habis lah aku rasa. Itu pun salah kefahaman. Salah pemahaman tentang benda ni sebab dia tokai ayam, tokai biskut, tokai apa-apa ni ke yang nak masuk dalam ni, dia orang boleh jadi funder. Bukan producer. Sebab producer tu kena filmmaker. Dia kena tahu kerja-kerja belakang tabir, kerja-kerja bikin filem, semua benda, marketing lah apa, semua benda dia kena ni, right? Dan satu lagi aku rasa dekat Malaysia ni, maybe aku salah lah benda ni, tapi aku rasa kat Malaysia ni masih lagi tidak ada kefahaman antara executive producer dan producer. Aku rasa masih lagi ada penindihan dekat situ. Dan understanding dekat situ, aku rasa masih lagi tak ada understanding kan. Yang apa tugas executive producer dan apa tugas producer. Kan bagi aku itu pun perlu, aku tahu lah kan, orang industri ataupun universiti-universiti yang mengajar perfilman ni harus make clear benda ni supaya keluar nanti orang faham apa itu executive producer, apa itu producer. Aku rasa yang mana filmmaker yang pergi film school dia tahu benda ni, dia tahu yang benda ni sebenarnya dari pengalaman. Maknanya orang yang ni dengan pengalaman, maknanya dia tak pernah pergi formal. Dia belajar pun dari production, dia ikut apa yang orang dah buat sebelum ni, dia merasakan begitu. Sebab dalam industri kita ni dia ada 2 cabang kan. Satu yang memang experience, orang cakap memang bukan tidak ada academician kan, memang daripada segi pengalaman, dan selalu satu lagi yang datang daripada akademik kan. Maybe betul lah. Dia ikut. Tapi ada juga orang yang belajar melalui pengalaman, tapi dia dapat ni kan benda tu, dia dapat adapt. Dia biasa update lah. Dia update nanti dia macam ilmu baru. Aku datang daripada pengalaman. Aku tak masuk mana-mana sekolah akademik, dan bagi aku zaman sekarang lebih mudah untuk kau nak dapat teori ataupun akademik tu. Antara kau rajin dengan tak rajin kan. Aku rasa dekat internet macam-macam kan. Kau klik, kau boleh tahu apa itu tugas executive producer, apa itu tugas producer, apa itu tugas director kan. Aku rasa tapi still lagi kan. And yalah, aku kerja sekarang aku kerja dengan satu production tu masih lagi tidak understood benda tu. Masih lagi executive producer tiba-tiba bercakap seolah-olah macam dia producer. And then
dia bercakap pasal kreatif kan, aku rasa bukanlah kau tak boleh bagi idea, tapi aku rasa this is bukan bidang dia, bukan bidang kau kan. As kita rasa macam mana kau cari funding untuk filem tu, and then kau think how to sell the movie. Kan? Itu je bagi aku kan. Aku rasa kalau benda tu make clear, aku rasa kita boleh pergi jauh lah kan. Aku rasa kita boleh pergi jauh lah. Kau kenal producer ni? Producer filem yang aku tak kenal. Tak kenal. Maknanya kau tak tahulah latar belakang dia. Maknanya dia tu executive producer ke ataupun tak pastilah. Sebab kau pun tak kenal. Tapi kau lama dalam bidang ni. Tapi kau tak kenal dia macam, aku rasa dia bukan aku punya klik. Maybe dia start daripada, maybe dia commercial punya line and then become to fiction, feature film, fiction. Maybe kita tahu, aku tak kenal dia. Maybe dia memang feature tapi dia buat Chinese movie ke apa sebenarnya, aku tak tahu kan. Tak tahu lah. Maknanya senang cakap tak kenal lah dia. Tak kenal dia. Dan latar belakang ni pun tak tahu siapa. Dan dia pun sebab nama dia pun naik sekarang ni sebab isu ni je lah. At least kan. Kalau tak ada isu ni pun orang tak apa-apa kenal dia lagi. Maybe kalau filem tu bagus and then memang katalah walaupun dia tak dapat kutipan tinggi, but the product is good, aku rasa orang akan kenal dia. Tapi bukan dia director kan? Aku rasa dia director. Oh, dia director producer. Director producer. Oh, okey. Dia direct juga. Ya, dia direct. So bila dah Finas keluarkan arahan untuk tangguhkan tayangan, bukan batalkan kan? Tangguhkan. Tak betul, selagi dia selesaikan masalah ni lah. Selesaikan, maknanya dapat kata putus daripada kedua-dua pihak, baru filem boleh ditayangkan lah. So maknanya sekarang ni dia kena usahakan untuk cari duit, cari funder untuk settlekan benda ni lah kalau dia nak filem ni ditayangkan. Kalau dia tak dapat nak settlekan juga, apa berlaku? Aku rasa yang aku dengar, yang daripada yang terlibat cakap aku 13 bulan yang hari yang sepatut ditayangkan tu, dia ada satu meeting dengan dekat Finas. Dia panggil wakil daripada yang tak dibayar ni, kru, and then wakil daripada pihak producer, dan dia rasanya dia dah sampai ke tahap bawa lawyer lah. Ini yang information yang aku dapat lah. And then dia keluarkan syarat-syarat dia, meminta supaya ditayangkan, tapi yang tak dapat duit ni still tak bersetuju benda tu kan. And then dia cakap kalau tak dia tayangkan, dia tak boleh nak cairkan, dia ada benda-benda yang barang hak dia, harta dia yang dia boleh cairkan kan. Bagi aku simple lah. Let's say lah kalau dia betul lah, dia cakap dia ada rumah, dia ada kereta kan. Aku cakap kan, kalau dia yakin dengan filem dia, ataupun dia tahu filem ni Netflix akan beli apa semua, aku rasa setakat kalau dia ada sebiji rumah, aku rasa kalau dia gadai rumah dia cairkan gadai rumah tu, and then kau tayang. Kau jangan jual rumah tu, kau gadai lah dulu. Alright, kau tayang, dapat duit, kau settle duit orang, kau tayang, and then daripada collection tu kau tebus balik rumah kau. Bagi aku itu. Dan aku tak adalah rasa kalau dari awal kau deal dengan orang ni baik, aku tak rasa damage tu sampai macam tu kan. Kan? Tapi bila dah sampai macam ni, budak-budak tu fikir macam tu, kau gadai rumah kau. Kan? Aku dah tak nak deal lah dengan kau. Tapi selalunya kalau businessman ni, selalunya dia orang akan elakkan untuk gunakan harta peribadi. Dia akan elakkan walau macam ini tak tahulah, ini yang aku belajar. Yang aku belajar kalau untuk producing apa producer, jangan sekali-kali pakai duit poket sendiri. Kalau kau nak buat apa-apa, waktu tu aku belajar teater lah. So sama je lah konsep dia. So kalau nak buat teater, kau nak cari nak buat teater, jangan guna duit poket sendiri. Memang diajar gitu untuk, maknanya bukan maksudnya jangan bayar orang, tapi maknanya kau kena cari duit, maknanya cari funder, cari pelabur masuk untuk nak buat. Itu yang diajar. Dan aku tak rasa dia sampai ke level tu kot. Aku pun tak rasa macam tu kan. Tapi maksud dia bila dia ajak berbincang tu, maksud dia begitulah. Yang katakan dia ada verbally, dia kata dia ada barang ni, dia ada barang ni. Kalau dia tak boleh bayar, don't worry. But kat mana security-nya? Kat mana yang orang cakap yang orang nak mempercayai kau setelah kau break 5-6 kali perjanjian kan. Kalau perjanjian tu tak di break, aku rasa benda ni tak jadi besar, aku rasa kan. Tak boleh. Satu cara lagi adalah dengan buat surat. Maknanya ni kontrak, macam kontrak lah. Aku tak pasti apa, lawyer mungkin pandai lah. Satu surat yang
mengatakan dia akan bayar selepas ni setiap seorang akan dapat surat tu, yang maknanya menggunakan surat tu untuk apa, selepas tayangan tu dia kena dapat. Itu atas, bagi aku tu atas siapa yang terlibat lah. Kalau mereka setuju, boleh lah. Bagi aku tak campur benda tu kan. Cuma bagi aku satu lah, bila kita bercakap pasal kontrak ataupun surat lah, aku rasa kontrak ni tak boleh pakai. Tak boleh pakai kan. Aku tak rasa Kenapa kontrak ni memihak kepada kita. Okay. Kan, aku tak rasa benda tu kan, sebab tak tahu lah, aku tak rasa lah, especially dalam industri sendiri kan. Daripada aku start kerja sampai sekarang, aku rasa banyak kontrak aku sign. Kan, tapi bila aku study balik kontrak tu kan, aku ada member kawan-kawan sekolah yang sama dulu pandai-pandai dah jadi lawyer kan. Minta tolong tunjuk, dan dia cakap kontrak kita paling paling auknya kontrak kan. Maknanya dia lebih kepada business lah, businessman lah, producer lah, producer kan. Kau perasan tak? Aku tak tahu lah kalau kau punya kontrak sampai sekarang, kecuali big studio independent ke ataupun company kecil-kecil ni ke, kontrak TV punya kita buat untuk TV mana pernah stamping kontrak kita? Tak ada. Mana pernah stamping. Kita tenye je lah. Orang cakap apa, every page kita buat tenye every page kan. Tapi kita bagi kat dia tenye, dia bagi balik kita macam tu je rupa dia. Tak ada stamping. Memang bagi aku, bila benda tu tak stamping, aku tak sah lah. Tak sah benda tu. Benda tu tak payah kertas pun. Baik kau borak dengan aku je. Okey, berapa ni? Okey, salam. Aku rasa tu lebih. Kenapa tak ni stamping? Aku tahu kenapa. Kos tinggi sangat ke atau? Aku tahu kenapa diorang tak menjadikan itu satu kemestian. Setiap kontrak harus stamping kan. Aku rasa itu pun satu lagi benda yang kalau kita nak semua letak dekat Fina pun, Fina pening kepala kan. Aku rasa itu persatuan lah bagi aku. Kan, persatuan yang betul-betul yang melaung-laungkan untuk nak menjaga kebajikan ahli. Aku rasa that's benda yang dia kena selesaikan dulu. Setiap kontrak harus ada stamping. Tak kisahlah kalau kontrak cakap okey, kalau dia bayar lambat dia kena penalti 1 hari banyak ni bayar, tapi kalau dia tak stamping, aku tak boleh buat ke mana benda tu. Ada satu cara lagi yang kita buat, kalau kata dia orang tak stamping, kita buat sendiri. Maknanya kita post. Aku tak tahulah kalau dalam kontrak, tapi kalau dari segi right, copyright aku kita akan post. Kita post balik ke alamat kita, dan kita jangan buka. Bagi dia ada stamp, itu cop tarikh kat situ. Tapi aku rasa kenapa tak nak buat, padahal benda tu ada. Kan, benda tu memang disediakan kan. Setiap kontrak harus stamping. Kan. Dan aku rasa kita pun, itu pun satu lagi kelemahan, dan termasuk aku juga. Yang sampai sekarang kalau ada kontrak-kontrak yang tak stamping, aku layan aja. Tapi dah aku nak buat macam mana? Dah itu budaya kan. Kan. Tapi kalau benda ni semua orang kan. Biasa kalau sekarang aku seorang cakap tak nak stamping, saya nak stamping. Orang cakap aku lorat. Kan, mana poyo lah, lorat lah, cuma nak ni. Padahal benda tu betul kan. Sebab kan orang lain tak nak pun, orang lain okey je, dia je seorang. Orang cakap aku mengada kan. Jadi dengan aku freelance ni, ada certain part yang aku rasa aku kena orang cakap apa? Suarakan. Aku kena suarakan, ada setengah aku cakap lama. Aku kena sacrifice. Kena korbankan. Aku kena korbankan kan. Sebab dia tak jadi dia tak semua orang, dia bukan majority nak buat. Cuba benda tu majority buat. Aku rasa semua orang nak. Cuma kadang-kadang dia orang tak suarakan. Itu jelah. Dia orang tak nak suarakan sebab benda tu rasa macam nanti kalau suarakan banyak bunyi lah kau ni. Itu yang ada dalam budaya dalam industri kita. Bila kita cakap benda betul, dia cakap kita banyak bunyi. Kan, tapi sebenarnya kita nak memperbetulkan ataupun nak repair sikit yang kita rasa ni tak betul ni. Untuk nak pergi satu industri yang maju, kan, kita nak cerita Oscar ke apa ke, nak cerita nak pergi jauh macam mana pun, kalau ini tak betul, masih lagi ada penjelasan, kan, masih lagi long hour working, masih lagi tak dibayar, kerja gila-gila tak dibayar, maju apa bagi aku? Aku tak rasa persatuan ada kuasa untuk buat benda tu. Dia kena balik ke Finas juga kalau bab kontrak tu. Maknanya kan dia akan keluarkan SPP dia juga. So untuk keluarkan SPP betul. Dia harus tengok kontrak. Dah stamping ke belum. So aku rasa kalau Finas buat gitu, dia orang cepatlah buat. Kalau
Kan berdasarkan sebelum-sebelum ni. Aku setuju. Kan? Betul, aku setuju lah. Sebab apa? Working hours, tak boleh lebih masa. Kan? Dia orang boleh ikut. Betul. Sebab persatuan suara kan, tapi tindakan Finas. Betul. Dia hantar pegawai dia datang untuk check. Betul. Kan? Kita shoot macam mana. Kita tengok waktu PKP baru ni macam mana bila Finas datang melawat set. Boleh pula. Jaga semua benda tu. So benda tu juga sebab bagi aku nama Finas tu sendiri adalah Perbadanan Kemajuan filem Malaysia. So kemajuan adalah bagaimana untuk dia majukan filem ni adalah dengan benda-benda ni lah. Kan? Dan bila kau kata takkan nak bagi semua kat Finas, aku rasa memang Finas pun kena ambil betul ni. Okay, aku tengok balik Finas kena buat benda ni. Sebab kalau persatuan buat, dia pun tak ikut sangat pun. Sebab persatuan tak kuasa apa pun. Boleh je berteriak apa dulu kan. Persatuan dah ni dah pasal isu kerja lebih masa. Dah fight benda tu. Tapi orang tak ikut. Tapi bila Finas aku rasakan working hours tu baru benda tu dia orang ikut. Kan? Aku tak pasti ada Finas dah. Tak ada. Tak ada lagi kan. Kita masih fight lah. Masih macam aku dah pergi satu Pofima dia buat perbincangan talks lah. Dia panggil orang apa ni? QPEX. QPEX. Dia panggil QPEX. Persatuan bekerja tu. Persatuan bekerja dan dia panggil sok-sok punya orang. Aku duduk dengar lah. Aku jangan dengar je lah. Dan aku terkejut dan aku agak sedih. Bahawasanya teknik budak-budak kita orang ni, yang walaupun aku dengar director fotografi kan. Kata kita duduk di level mana? Buruh kasar. Kalau dalam QPEX ni. QPEX. Okay. Dan kita memang one way contract. Kita bukan two way contract. Bila aku dengar tu aku agak ni bidang profesional. Termasuk sinematografer pun. Termasuk lah. Kru masuk sinematografer. Dia tidak menganggap ini bidang profesional. Itu pun aku tak tahu kenapa bidang perfilman ni ataupun bidang seni ni yang universiti dah banyak ada dia punya orang cakap apa mata pelajaran atau kursus-kursus dia masih duduk di bawah buruh kasar. Maknanya kau keluar dengan ada degree tapi kau masuk dalam industri kau tetap sebagai buruh kasar. Aku agak terkejut masa tu. Aku agak buruh kasar. Memang kita single way contract. Itu pun satu lagi yang aku rasa kena fight je. Kena fight lah. Finas kena tengok, and then kerajaan juga harus buka mata lah kepada industri ni yang aku rasa kalau industri filem hiburan aku rasa per year hampir 1 billion kot. Kan collection yang tax yang perlu dibayar kan daripada bukan filem saja. Bukan filem ni, industri konsert apa semua kan semua benda ni dan seni dan hiburan. Seni dan hiburan aku rasa kerajaan harus lihat dah benda tu. Harus keluarkan kita ni daripada buruh kasar. Kan? Adakah bidang apa efeknya? Apakah efeknya kalau itu letak bawah buruh kasar? Efek dia lah buruh kasar ni paling ketara ada single contract kan. You like it or you don't like it, kena adapt. Ikut adapt. Maknanya tak boleh untuk kita minta apa-apa. Tak boleh. Okey, faham. So that's why dia single walaupun kau tak bersetuju dengan kontrak tu. Tapi kau tak boleh keluar satu lagi kontrak. Aku punya permintaan ni. Dia tak boleh sebab dia memang single way kontrak. Kau suka, kau ambil. Kau tak suka, aku cari orang lain. Kita selama ni diamalkan single. Single. Sebab production keluarkan kontrak, kita sign je. Kita sign kita tak pernah buat kontrak kita pula. Okey, kau kena contoh dia kau lewat bayar daripada tarikh ni kau kena penalti per day berapa, RM15 ke RM20 ke RM100 ke, tak ada. Kita hanya boleh berbincang untuk betulkan kontrak tu. Kita boleh amend aku tak setuju ni. Itu pun atas dia. Kalau dia nak amend aku cakap tak boleh, ni memang kita orang. Kau nak cakap apa? Kau tak boleh cakap apa? Kau tak suka kau jangan sign lah. Aku cakap orang lain. Kita memang single contract. Aku rasa artis pun single contract. Artis pun apa single contract. Tapi kita boleh minta lah. Boleh minta lah. Kita boleh minta kalau kita tak setuju. Kita baca balik kita tak setuju ni. Macam artis bagi aku ada sedikit kelebihan. Apabila korang tak bersetuju, dia memerlukan korang. Dia tahu watak ni suitable ataupun orang pelakon ni boleh jual. Aku kena pakai dia baru filem aku boleh jual. Itu formula yang dikatakan kononnya buat filem sekarang ada formula dia katakan ada formula. That's why dia boleh menerima daripada apa amendment kau sebagai artis, right? Tapi kalau kami sebagai tenaga bekerja, aku tak setuju. Ada 10, 20 DOP lagi belakang. Tunggu. Kau keluar je dia masuk. Kau keluar dia masuk lah.
assistant director tak happy dengan dia punya kontrak. Kau tak happy. Berapa ratus orang, berapa puluh orang yang ada assistant director yang nak cover job tu. Pelakon pun sama. Tengoklah star dia berapa star. Dia saya cakap tengok star dia berapa star. Tapi kalau yang memang betul lah cakap memerlukan, dia cakap tak boleh. Aku perlu Namron, aku mesti nak Namron ataupun aku nak Zorifin. Sebab apa? Boleh jual. Ataupun Dini dia boleh jual. Tak kira lah siapa yang tengah top, memang diorang top. Diorang boleh minta apa-apa saja. Diorang boleh minta. Diorang boleh. Maknanya kontrak dia tak setuju kontrak ni, working hours dia boleh minta. Jumlah scene, saya boleh shoot 2 scene je satu hari. Dia boleh minta. Baju aku tak nak pakai baju aku sendiri, kau sedia baju, semua dia boleh minta. Dia boleh minta. Macam orang bawahan ni. Kalau pelakon-pelakon supporting yang ni susah sikit lah. Sebab sama kes macam kru tadi. Sama kes lah. Kau tak nak, ada banyak lagi. Kita tunggu kau belakang kan. Itu je. Yang saya silap dia boleh bagi murah lagi daripada kau. Dia boleh bagi murah daripada kau. Itu lagi diorang suka. Padahal tak nak tukar. Ini lagi murah. Lagi bagus. Kita tahu kan. So balik pada isu kita hari ni lah. So macam mana nak solve benda tu? Maknanya supaya sebab bagi aku kalau filem tu tak keluar langsung, producer terus macam lantak lah, langsung tak keluar. Dulu rugi dulu rugi. Kru pun still tak dapat duit. Mana jalan tengah yang boleh kata kru boleh dapat balik duit, producer pun boleh tayang filem dia? Jalan tengah tak ada, tak nampak. Mungkin boleh lah. Bagi aku Fina kena main peranan lah. Fina sayang lah filem tu. Duit Fina ambil semua. Fina ambil, Fina bagi lah. Siapa hutang apa settle lah. Itu je lah aku rasa. Paling aku boleh fikir sekarang lah. Mungkin nampak macam bodoh kan, tapi apa lah. Kalau kata nak tahu idea tu. Dua-dua tak nak atau dua-dua rugi lah. Tapi bagi aku macam aku cakap tadi, bagus. Dan aku terima kasih juga dekat diorang yang fighting ni, yang sanggup satu hati fight. Okay, kita rugi sama-sama. Kau rugi, aku rugi. Sebenarnya dia spark untuk industri. Itu aku rasa bagi aku kalau selepas ini semua producer yang tak bayar kena tindakan ini, aku rasa diorang ni berjasa atas apa tindakan ni. Yang diorang ni bersatu hati semua ni, yang sanggup fight. Okay, tak apa, duit tak dapat pun tak apa. Janji industri kita tak kena kat orang lain. Aku rasa diorang ni berjasa untuk apa yang berlaku sekarang ni. Apa semua ini pertama kali lah. Maknanya yang fight macam ni. Yang mangsa-mangsa fight balik. Yang fight ni aku rasa ini the first time lah yang nampak bergerak tu, nampak besar gerak tu. Selainnya cakap kat belakang-belakang filem tayang pun bising-bising kat belakang atau dia nak buat apa. Sebab aku tak salah diorang lah. Diorang tak tahu mana channel nak pergi. Kau rasa ini sebab ada perubahan dalam Pofima? Mungkin juga. Pofima memainkan peranan juga. Definitely dia memang peranan. Semua meeting yang terlibat dengan Fina, Presiden Pofima hadir. Guys, kalau nak tahu Pofima ini, yang mana nak tahu adalah Persatuan Pekerja-Pekerja Filem Malaysia. So persatuan kru-kru lah semua. Dia bukan persatuan artis, untuk pekerja-pekerja filem yang bukan pelakon lah. Duduk bawah Pofima. Pofima ni yang menjaga kebajikan. Dan bagi aku satu benda yang aku impress lah dengan kepimpinan baru Pofima ni, yang sebenarnya yang awal-awal kemasukan presiden baru Tuan Khalil ni, satu benda yang bagi aku sangat tepat dia buat adalah dia mengeluarkan semua ahli yang producer level. Dulu yang aku tahu kenapa diorang ni pergi ke Pofima untuk jadi ahli adalah untuk minta lesen dekat Finas ni. Lesen penerbitan, right? Syarat lesen penerbitan adalah harus menjadi ahli Pofima. Mana-mana persatuan. Dan di recommended producer duduk kat persatuan producer lah. Orang cakap apa? Producer punya apa? PPFM kan. Bawa duduk sana lah. Tapi mungkin harga untuk menjadi ahli tu tinggi. Kebanyakannya producer jadi ahli Pofima. Tapi sewaktu itu presiden lama lah. Tapi sewaktu Khalil ambil alih, ni aku dengar yang rasa Khalil cakap dengan aku sendiri dan aku ada dengar. Benda yang pertama Khalil dia buat adalah producer tidak boleh menjadi ahli ahli Pofima. Persatuan. Ahli Pofima. Dia harus pergi ke persatuan PPFM. Because sebelum ni aku dengar kenapa dulu tak fight, kenapa dulu tak buat benda ni, because of certain producer tu dah ahli di bawah naungan yang sama. Macam mana nak lawan? Kan?
Macam mana nak lawan kan? Jadi itu satu benda yang aku rasa Khalil buat satu tindakan yang bagi aku bagus lah. Kita bukan nak gaduh dengan producer. Kan? Tapi bila kita bila ada certain time ataupun certain issue yang macam ni kan, at least kita boleh orang cakap apa, fight benda ni mengikut channel yang betul lah. Kan, itu yang bagi aku kan. Rasa itu satu benda yang bagi aku Pofima bergerak nampak lah ada perubahan lah daripada camp sebelum ni lah bagi aku. Khalil ni background ni siapa? Aku rasa dia filmmaker kat dulu. Dia dokumentari aku tak berapa sangat kenal je ni tu kan. Aku selepas dia jadi presiden lah quite close juga. Bukan close lah, selalu ada panggil aku, kadang ada minta benda-benda yang pendapat apa. Okey lah, orang boleh borak lah bagi aku kan. Boleh borak. Tapi kalau gitu maknanya dia director ke? Kalau director takkan dia duduk Pofima kan? Tu aku tahu dia siapa sebenarnya, aku tak dia check. Dia FDM. Kalau sebab walaupun buat seharusnya. Kalau walaupun buat doko kan. Seharusnya. Director. Tapi mungkin lain kot. Maknanya mungkin lain lah aku rasa. Dia buat. Maknanya kadang-kadang kita ni dia ada banyak bidang. Betul. Dia direct tapi at the same time dia buat. Maybe dia sebelum dia pergi director dia memang dia cameraman ke apa, dia technical ke production manager ke. Memang dia understand. Maybe dia faham orang bawah ni macam mana. Besar jugalah industri kita ni kan, sampai kadang-kadang pun kita tak kenal orang dalam bidang yang sama. Betul. Sebab kadang-kadang kita tak kena channel tu sama kan, line tu tak sama kan. Mungkin dia bidang lain kan. Kita macam aku tak buat dokumentari kan, aku pun tak buat sangat TVC kan. Jadi bidang tu lain kan. Aku mau tu TV dan filem kan. Jadi bidang tu kalau kau nak tanya besar tak besar, bagi aku industri kita memang dah cukup besar. Ini yang audien tak tahu. Audien tak tahu sangat yang kata kita ni sebenarnya besar. Bukannya sama, dah tu dia ada lain-lain pula. Betul, ni TVC dia dah lain pula, lain grup dia, bubble lain, betul. Buat feature film bubble lain kan. Buat drama TV apa semua bubble lain pula. MMC pun bubble lain, dokumentari bubble lain. So dia kadang-kadang kita sendiri pun tak pernah berjumpa. Even kita dalam bubble yang sama pun kadang-kadang jumpa baru first time kerja. Walaupun dua-dua dah 20 tahun. Betul. Bila pergi jumpa baru first time kerja. Besar tak besar? Besar lah tu. Besar. Sangat besar. Tapi itulah, besar pun kita ni. Tapi bagi aku, kita ni masih lagi dipandang macam ada tak ada. Aku tak tahu lah. Aku tak tahu kenapa government ataupun badan-badan yang seharusnya nampak industri ni tidak memberi tumpuan dekat industri ni. Aku tak tahu kenapa. Nak kata filem kita tak bagus. Filem kita sekarang dah ada lah. Premier kat Rotterdam. Premier kat luar. Banyak. Kalau katakan barang kita ni tak baik sangat, takkan orang nak pergi buat world premier kan. Takkan orang nak ambil world premier. Masih lagi aku rasa the problem is numbering lah. Aku rasa industri ni masih lagi memikirkan numbering lah. Dari segi keuntungan. Maknanya bila tak untungnya, maknanya tak ni. Tak diiktiraf. Aku rasa masih lagi numbering tu menjadi nombor satu. Kau collect berapa 100 juta, barulah orang ni iktiraf lah. Kau filmmaker lah. Lebih pada bisnes lah. Walaupun kita faham bahawa filem ini show business. Ya, memang. Kita duduk dalam show business. Tapi filem ini yang kecil-kecil yang bagus, jangan dilupakan. Channel kan dia dengan betul. Channel kan dia dengan betul. Bagi aku itu yang yang masih lagi aku rasa tak berubah. Walaupun kita dah boleh collect 100 million, tapi pemikiran ataupun cara nak bawa filem-filem kecil ni ke mana tu aku rasa masih lagi tak ni. So advice engkau untuk kru-kru untuk nak bekerja lepas ni, nak masuk dalam production, bagi kontrak lah. Walaupun dia one way tapi tetap kena ni. And then aku rasa mulai pada sekarang semua kru kena push producer stamping. Kena jadikan itu satu syarat. And mesti stamping. Kalau tak stamping kita tak kerja. Kita tak buat. Itu aku pun pelakon pun boleh apply juga benda tu sebenarnya. Untuk pelakon-pelakon maknanya lagi tak stamping, maknanya kita tak turun set lah. Macam tu. Maknanya aku rasa kena buat gerakan tak ada kontrak lah. Stay tak ada kontrak lah. Cuba kau cakap dengan aku mulut je. Bila dah stamping tu baru. Dan satu lagi aku nak cakap lah kan.
kru sangat penting dalam industri bagi aku. Betul. Tak ada dorang, tak ada semua ni. Bagi Betul. aku tak ada, tak mampu. Setuju. Tak ramai yang filmmaker yang boleh buat seorang. Dia boleh buat semua boleh. Dia boleh berlakon, dia boleh shoot, dia boleh buat semua, tak ramai. Ada, aku tak nafikan, ada tapi bukan ramai. Kalau boleh pun dia still tak dapat buat. Yep. Kalau tak ada orang. Macam satu orang memang tak boleh. Kan? Aku rasa kita harus start pandang dorang ni lah. Aku rasa dah sampai masa untuk pandang dorang. Ada satu pepatah orang putih lah. Aku baru ni terbaca lah. Dia cakap kan. Aku cakap dia bukan aku anti pelakon ke apa. Dia cakap actor or actors can look good on take 20 or take 30. But crew, all the take must be good. Kan? Aku rasa kena pandang dorang lah. Aku cakap kena pandang lah. Sebab bagi aku dorang kerja keras kan. Bukan aku cakap apa lah. Daripada start production tu jalan. Especially production team, Eddie apa semua kan. Dorang sengkang mata, susun jadual apa semua. Nak jadikan benda tu dengan lancar. Dan technical pula, Ricky apa semua kan. And then dorang daripada start, first day, first scene, first take, sampai last day, last scene, last take. Jadi appreciate lah dorang. Bagi aku itu je minta. Tak ada minta apa. Bayar gaji dengan betul, right? Timing gaji betul, hours, working hours. Hormati diorang sebagai manusia. Bagi aku kan. Kita pun tahu taklah semuanya bagus, semuanya baik, tak kan. Manusia ada baik, ada tak baik. Itu standard kan. Dunia memang macam tu kan. Bukan kita cakap bidang kita, bidang lain pun kilang ke apa ada kat. Tapi harus hargai lah bagi aku kan. Hargai diorang lah. Itu je lah. Dan dah tiba masa. Dan sekarang pun kru yang duduk dalam industri sekarang pun bukannya cekai-cekai. Ada degree, ada diploma. Takkan begitu layanan dia kan. Bagi aku dah sampai masa lah. Bagi aku masa. Fina harus buka mata benda ni. Persatuan Perfilman harus lebih kerja keras. Lebih kerja keras supaya one day dia menjadi satu budaya yang sihat. Gaji kru ni kalau kau dah lama, kau berapa 20 tahun lah dalam 30 lebih 30 tahun. 32 lah. Kau rasa dari segi gaji kru dulu dengan sekarang tu jauh. Dulu lagi best. Dulu lagi makin best. turun ke makin turun. Macam mana boleh makin turun? Bayangkan aku masuk tahun 89. Masa tu 89 aku masuk. Aku kru biasa freelance buat. Tapi masa tu buat tele 14 hari. Sekarang buat tele 9 hari, 8 hari, 7 hari. Aku buat tele 14 hari. 12 ke 14. Director mana champion cepat sikit, Terror 12. Kan, director yang relax berkarya, relax chill 14. Kan, ada yang pergi sampai 16 extra day 2 hari kan. Memang buat kerja betul. Yang masa tu, zaman tu 89, gaji aku kru biasa RM80 satu hari. Kan? Sekarang masih lagi ada kru gaji RM100 dengan ekonomi lah macam ni. Gaji bawah RM100. RM100. Dulu 80, tapi maknanya walaupun jumlah tu nampak macam dulu 80 macam naik, tapi kos harga hidup apa semua tu, 80 dulu tu macam dah besar. Dulu rokok dahil masa zaman aku 89 baru RM2 seposen, 20 batang. Rokok 7 ada lagi boleh masuk dalam poket kat belakang. Kan, nasi lemak berapa sen ni zaman tu. Kan, RM1, RM20 kau dah dapat ayam. Tapi sekarang nasi lemak ayam RM7, RM8. Naik RM20. 89 sekarang 2025. Masih lagi. Kau rasa yang paling sesuai untuk zaman sekarang ni gaji kru untuk kita tak payahlah ambil yang macam DOP apa, kru biasalah. Berapa? Kru biasa minimum lah 300 lah. Satu hari sekarang. 300. Kau tahu tak 300 tu pun ada yang pelakon di offer untuk itu masalah dia, Ramron. Itu masalah dia. Sebab ini satu lagi lah. Aku pun tak faham lah. Producer, sorry to say lah. Aku tak jalan cakap semua producer teruk. Aku ada kenal producer yang bagus-bagus kan, yang baik-baik. Bagus, ada producer yang bagus-bagus kan. Tapi aku tak faham kenapa persatuan producer masih lagi bersetuju ataupun masih lagi nak buat dengan pembayaran ni, especially TV lah yang macam tu. Sebab TV ni aktif. Episod jalan dan TV aktif. Kita tengok TV aktif kan. Diorang ni yang sebenarnya yang bagi aku paling sengsara sekarang ni. Yang TV. Yang main TV ni. Bagi aku diorang paling sengsara. Yang buat tele 7 hari, yang buat episod 13 episod 20 hari 1 jam. Diorang ni sengsara yang satu hari buat 30 scene. Kan? Ada. Aku tak faham kenapa producer tak nak minta kenaikan daripada TV.
Itu aku tahu kenapa why korang tak fight benda ni. Kenapa kau masih lagi bersetuju dan kau menggunakan alasan itu untuk deal dengan kita pula? Dia bagi aku bro, dia ni sama yang macam mana kita punya alasan. Kita maknanya ada setengah orang lah yang tak nak benda ni pasal isu kontrak dia kan, tak nak fight benda ni sebab nanti tak dapat orang lain ambil. Kalau aku fight nanti TV tak bagi aku. TV tak bagi aku jawab. Ataupun kalau dalam kes production atau producer pula, kalau dia orang minta benda-benda ni duk menekan TV station, dia orang takut nanti dia tak dapat job dari TV station lagi, TV station bagi dekat orang lain. Tapi bagi aku terlalu zalim bagi aku. Kalau macam tu. Tak bagi aku TV zalim. Betul lah. Betul lah. Kau bayar murah. Right kau pegang. Tapi cuba kau nak bayar that price. Okay. Jangan pegang right. Bagi peluang kat producer ni untuk pergi jual kat tempat lain. At least. Dia masa awal dia, contoh dia, kalau sekarang orang minta gaji 300, walaupun TV bayar dia 100,000, dia boleh bayar 300,000. Dia tahu daripada TV ni punya bajet habis langsam. Memang settle untuk jadikan produk untuk tayang tempat kau. Tapi aku akan buat duit. Aku punya second window. Aku boleh jual kat TV lain. Brunei ke mana-mana ikut connection aku lah. Kan? At least itu aku punya untung. Aku ada TV. Dia orang pun jual tau TV. Dia orang pun jual. Kita tahu cuma dia tak jual kat Malaysia lah. Memang lah. Dia jual kat luar. That's why dia nak dengan right. Okay, korang dah ambil right. Korang jual lagi kat luar. Duit jual tu korang tak bagi kat producer. Why not kau naik harga terus? Dia jual dekat. Aku tahu dia jual. Kalau kita pergi festival film market film market kat festival film tu ada je tele movie kita. Betul. Dia jual kat sana. Memang dia jual. Kecuali RTM lah sebab dia kerajaan. Yang lain lah, yang swasta dia. Kita tahu. Memang dia ada right kan, dia pegang right. Dia boleh je jual. Memang tak salah pun. Kalau ada certain tu, dia tak nak jual dia punya filem, dia jual dia idea pun boleh. Kan? Dia jual dia idea pun boleh. Dia jual skrip tu je. Okay, ni skrip kau mana ni? Venezuela. Kau ambil skrip ni. Kau adapt lah jadi cerita kau. Kalau kau like it. Sama macam kita buy Venezuela punya skrip untuk jadikan telenovela lah apa semua tu kan. Same thing. Itu aku tak faham. Aku tahu sampai sekarang kenapa mereka ni tak duduk bersatu minta kenaikan. Bukan minta apa-apa, minta kenaikan ya. Dengan reason yang memang munasabah. Okay. Kos dah tinggi. Kan? Lifestyle dah berubah. Artis dah. Korang dah minta ada follower lah apa semua. Bila panggil yang memang harga gila-gila kan. Aku tak salah diorang. Itu hak diorang. Dia minta lah. Itu rate dia orang. Itu rate diorang. Aku tak salah dengan diorang. Yang kau nak juga kenapa? Kau nak juga kenapa? Aku tak salah. Aku tak cakap dia tu producer boleh bayar dia 80,000. Itu rezeki dia. Yang mangang producer ni kenapa kau pergi bayar? And then kalau kau bayar dia, kau ada duit kau bayar dia, kau tak effect kat orang lain ni, okay, aku okay. Potong bajet orang lain. Kau potong orang lain ni sebab then kau cerita pula aku kena potong punya bajet tak boleh apa, aku kena bayar dia 6 ron lah contoh dia. Tak pasal aku dengan 6 ron je dia. Punek 6 ron ni. Kau bercerita pula. Kau diam je lah. Play victim lah. Play victim. Kenapa kau nak play victim aku? Kan? Kau nak cakap sebab kau potong punya gaji, sebab kau bayar 6 ron. Aku dengan 6 ron jadi dia tak bayar 6 ron ni minta lebih lah. Dah lah dia bilang ni semua orang pasangan baju orang bagi contoh dia kan. Kita manusia. Sedikit tak banyak sikit terletik kan. Sebab aku pun sebagai pelakon pun kadang-kadang ada problem tu, ada benda yang macam alamak rasa bersalah. Kadang-kadang dia offer rate tu rendah. Kan kau nak minta rate tinggi tapi takut nanti dia potong pula. Orang lain dia potong, kru lah, apa-apa pelakon-pelakon lain punya ni bila kau minta benda gitu. Ya kan? Tapi kita rasa macam kita punya kehendak kita tu terpaksa ambil hak orang lain untuk nak memenuhi kehendak kita. Aku kalau deal macam tu je bro, aku lalu cakap benda kalau sampai ke level kau nak bayar aku ni sebab kau terpaksa potong orang lain, aku tak nak. Aku cakap betul lah. Tak nak. Betul lah. Efek kat orang lain kan. Tak nak. Dan satu yang tak bayar dia bercerita lah tu. Kan kalau cakap kata asal kau bayar aku cepat cakap aku bayar dia pelakon ni lah, aku bayar pelakon ni. Kenapa kau nak? Itu persetujuan kau dengan dia. Kan kau dah tahu okey, kau tahu kata bajet kau RM10. Ni cukup ni. Tapi sebab kau ambil dia ni dia jadi RM120, RM20 kau cari lah tempat lain. Aku pun ada problem yang kalau macam ada setengah pelakon dia dapat bayaran yang dia tak setuju. Bajet tu kecil sangat bagi dia lah. Bukan bajet dia tapi dia ambil. Lepas nego-nego dia ambil. Lepas tu duk complain. Bayar murah lah. Sama ya isu tu.
kau tak payah komplain lah. Kau dah ambil. Kau hadap lah. Dalam aku punya dalam kru ni pun benda sama je. Sama je isu dia. Kan? Producer tu dia bayar gaji dia. Kan? Dia ambil juga tapi dia komplain. Kan? Lepas tu kadang buat hal. Buat lambat lah. Datang lambat lah. Bagi aku, kau dah setuju. Aku tak tanya berapa producer bayar kau. Kau setuju, kau kerja lah. Aku macam tu. Aku setuju. Walaupun bukan rate aku ataupun memang ngam rate aku. Walaupun dia bayar aku underpay. Bila aku cakap, on lah. Aku buat kerja. Tak sama pun. Sama. Maknanya sama tak ada beza lah. Sama je kerja aku. Sama je. Kan? Tak ada cakap kau bayar aku RM5, aku bayar kau kerja RM5, tak ada. Itu tak ada dalam aku punya pasal hidup aku, tak ada. Bila aku bersetuju. Kalau aku tak nak, tak apa lah. Ini rate aku, kau tak boleh, tak apa lah. Itu je. Tapi itulah bezalah dengan pelakon. Maknanya kalau dia nama dia besar sikit, dia ada nama, ada star lebih sikit, dia boleh minta tapi minta ke arah kebaikan lah. Benda-benda yang macam kawan kita je lah, macam orang nak ambil dia TV, nak ambil dia berlakon ini dulu lah. Waktu dia masih berlakon TV. Nak ambil dia. Tapi rate rendah. Nak bayar dia. So, dia tak agree dengan benda dia minta tinggi. Tapi dia tak minta pada production. Dia minta pada TV station. Betul tu. Sebab dia kata TV station yang nak dia. Betul lah. Production pasal hire dia. Tapi nak bayar rate yang bukan rate dia. Production hire dia atas permintaan TV. Betul lah tu. So aku rasa pelakon-pelakon kena buat benda macam tu. Yang ada star lebih sikit. Yang memang TV nak dia orang. Kau jangan minta kat producer. Jangan minta kat producer. Kau minta kat TV station. Minta kat TV station. Maknanya producer boleh bayar kau berapa. Kau ambil yang producer bayar. Baki yang tak cukup rate kau tu, minta kat TV. Itu cara betul. So tak ganggu lah rate orang lain. Betul. Itu sangat bagus. Okey lah. Maknanya dekat sejam juga lah. Dia nampak. Okey. Saya cukup kali ini untuk perkongsian. Mungkin insyaAllah next time kita berkongsi lagi untuk hal-hal lain pula. Kalau bukan isu pun kita boleh bercakap soal industri kita. Alright. Okay guys. Itu saja. Jadi kita jumpa lagi lah untuk video-video seterusnya. Dan harap sangat video kali ini boleh bagi something lah kepada orang-orang dalam industri dan juga kepada penonton-penonton juga yang boleh tahulah. Lebih faham industri ni macam mana. Yang industri yang kita orang yang terlibat ni. Betul. Alright. Okay guys, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.